السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر اللهم اتنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang punya dunia ini masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk terus beramal, dan moga-moga segala amalan-amalan kita ini dinilai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat saya yang lama yang tidak bersua tapi ditetap kontrak dengan saya ini, jadi saya terkesima juga lah. Yang saya berlemah hati datang minta izin daripada dia. Dia pun mengucapkan tadi terima kasih kepada saya kerana tidak mendirikan umur ni. Macam-macam tadi kan. Tapi itulah, saya katakan dulu, itulah tentang rezeki kita tetap itu. Dan dia tetap setia dengan surah ni. Surah Taufik ni. Sebab tadi orang lain sudah sedia berganti. Pertama Aisyah Tuan Nazir Tuan Musi. Terima kasihlah kerana masih lagi sudi menjemput saya. Cuma dulunya kerana kejauhan itu, tapi lama-lama saya takut juga dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya ini. Sudahkah kamu sampaikan? Jadi nak tak nak dekat, jauh tak jauh, kena datang. Ya, datang. Ya, terima kasih juga. Maaf begitu ramai. Bagi saya ni ramai lah. Kalau saya berhenti sikit, tapi saya tak berhenti banyak. Kalau segala ni saya kuliah banyak tiang lagi. Ya, alhamdulillah. Allah Alam, kena hari ini atau pertama atau terakhir, Allah Alam, saya serahkan kepada Tuhan. Baik, betul nak menerus atau tidak. Baik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Setiap kita ini pastinya akan menuju satu alam, ya, alam yang akan jadi kekal kepada kita, yang ini sementara saja tenang. Jadi teruskan beramal, apatah lagi mendatangnya bulan Ramadan ini, teruskan beramal. Jadi kesudahan, begitulah kesudahan hidup manusia di dunia sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini saya akan membuka secara umum sahaja mengenai dengan kepentingan kita mempelajari ilmu faraid dan juga membuat keputusan tentang harta yang kita telah diberi pinjam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap apa yang diberikan oleh Allah akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkitnya kamu nanti di tempat kamu dikebumikan akan ditanya beberapa soalan. Antara soalannya adalah daripada mana kamu perolehi harta dan ke mana kamu belanjakan. Ini kan urusan harta. Jangan kita rasa kita tidak akan ditanya kerana kita tidak mencuri, tetapi apakah yang telah kau lakukan ke atas harta yang telah aku bagi pinjam? Apakah urusan-urusan yang telah kau buat? Jadi susah kita nak menjawab betul-betul kalau kita tidak buat urusan. Baik, pada malam ini saya tak akan banyak cakap sebab Tuan Zulkifli kata nak beri peluang untuk soal jawab. Soal jawab yang saya akan cuba kan. Belum tentu boleh jawab lah tuan-tuan tapi try. I try my best. Dia cakap okey. Tuan-tuan tak setuju ni? Sebab saya tak tahu ni.
Oh, tak boleh nak cakap. Kalau boleh matikan belakang saya boleh. Aircon. Betul-betul tak boleh. Ui, depan kan kau Syekh? Padahal tuan duduk tepi. Betul tak rasa? Saya depan belakang. Cuma tak boleh cakap. Oh, boleh mana? Boleh tuan-tuan? Dia dah agak kan? Tapi tuan-tuan dah biasa bekas lapis. Baik. Apabila jenazah si mati selamat kita kebumikan, dan kita tahu bahawa pengurusan jenazah ini adalah satu fardu kifayah kepada setiap kita lah. Cumanya kita dalam benak kita mengatakan bila selesai kita tanam dan sudah kita mandikan, setelah kita kafankan, setelah kita solat dan setelah kita kebumikan, maka habislah fardu kifayah kita. Sebenarnya ada rentetan daripada fardu kifayah itu, iaitulah menjelaskan hutang-hutang si mati. Okey, tuan-tuan, sebelum itu saya jelaskan apa maksud fardu kifayah. Berbeza dengan fardu ain lah. Fardu kifayah ni adalah, kalau bahasa orang biasa dikata kalau seorang dah buat, lain tak payah. Tapi yang seorang tu tidak, itu persoalan dia. Tiba-tiba dia pun mati. Pasal berat orang itu, dia pun mati. Tapi dia pun mati. Kerana dosanya besar atau enggak? Macam tuan-tuan sembahyang Jumaat ni fardu kifayah. Kalau tak buat, satu tamat ni tanggung bantu kita ni. Saya nak tanya dekat sini lah, siapa yang di sini yang mahir tentang faraid? Cuba turun tangan. Siapa yang mahir turun tangan. Orang yang alhamdulillah nak Yesus saja yang tak reti. Jadi selamat lah semua. Tak mahir. Ni perlu kifayah betul. Sebab ni terpaksa saya datang sebenarnya. Lebih baik tuan-tuan menjawab daripada saya menjawab. Betul tak? Jadi fardu kifayah ni walaupun belajarnya tidaklah kewajipan, tetapi melaksanakannya adalah wajib. Bagaimana tuan-tuan melaksanakan pengurusan jenazah? Wajib ke? Tidak. Wajib. Belajar pengurusan tu fardu kifayah, betul tak? Tapi melaksanakannya tetap wajib. Tapi kalau dah wajib, mestilah ada hukum hakamnya. Kalau terlanggar, berdosa. Jadi nak tak nak juga tuan-tuan, tak bolehlah bergantung kepada Tuan Zulkifli sahaja. Dia pun tak tentu bila padang dia. Kan, mungkin lagi ni ke dia padang, lagi hidup lagi. Ada lagi hidup. Tak tahu tuan-tuan. Menanggung dosa. Kalau fardu ain, tanggungan kita tak buat, betul tak? Dosa atas kita. Kalau fardu kifayah ni atas semua orang. Semua tu nak kena double. Jadi setelah selesai kita menguruskan pengurusan jenazah tadi, rentetannya adalah menjelaskan hutang-hutang semati. Hutang-hutang ini wajib ke tidak untuk dibayar? Wajib. Itu saya kata tadi. Kalau tak bayar, kata anak buah saya masuk api neraka. Kalau berdosa ni dia tak berat sangat kan? Puasa orang buat. Cakap dia api neraka boleh tahu ni. Kita kena hukum yang berat itu. Orang nampak kan tak buat dosa tu, dia tak nampak apa, api neraka, boleh tahu. Menjelaskan hutang wajib, walaupun dia telah meninggal dunia. Habis macam mana nak bayar ustaz? Dia dah mati. Itu betul. Macam mana kita nak menguruskan hutang kita supaya bila kita mati ada yang terus membayarkan
sama ada menggunakan duit dia ataupun duit siapa-siapa lah, tapi mesti membayar. Kalau tidak nanti tuan-tuan, roh kita akan tergantung. Ayat tuan-tuan nanti kita bahas pasal tergantung ni. Jadi kena jelaskan hutang-hutang. Jadi sebelum nak jelaskan hutang-hutang ni, saya nak masuk lagi bab pengurusan jenazah. Di sini ada biro pengurusan jenazah, tuan-tuan. Siapa dia punya ketua? Tuan Zul. Oh, pegat juga. Saya tanya tuan-tuan, kalau seseorang meninggal, pakaian yang dipakainya, kita pakai pakaian siapa? Masih dia meninggal tu, jadi pakai baju yang dipakai. Siapa punya kalau dia mati? Waris punya. Tengok kalau di sini buat minta taubat lah tuan-tuan dengan buat itu. Meninggal seorang sekolah ni aksiden motor lah katakan. Kita ambil tuan-tuan jenazah ni, betul tak? Jadi kita nak mandikan dia. Apa yang tuan-tuan buat dengan pakaian yang ada di badan kan? Tuan-tuan buka. Ada orang tak sempat nak buka pasal dah terlampau koyak ke apa dia putih. Dia minta izin dulu. Dah minta izin dulu. Itu persoalan saya. Betul. Siapa yang mandikan? Sebab masa hidupnya baju yang terletak di atas badannya adalah hak dia. Tetapi once dia mati tuan-tuan, adalah hak waris. Ada tempat tuan-tuan diambil baju-baju itu dibuang. Ada blok yang baik sikit tuan-tuan dibagi pada wakil keluarga. Saya nak tanya kepada dia, dia kenal tak wakil tu? Adakah dia itu adalah waris hak harta pusaka atau tidak? Kerana dia bagi kat sekarang tu, abang dia bagi. Abang dengan abang ni ada benda-benda ada. Ni baju yang saya tadi lah, nak bilang. Tiba-tiba kita dapati bahawa abang ni memanglah pakcik dia ke, abang dia ke, tetapi disebabkan waris yang semati ni ada anak lelaki. Konsen dia tadi, kebenaran dia tak boleh pakai. Biar kita main sebarangnya. Kamu siapa? Saya anak dia. Okey. Dia cakap, kamu siapa? Saya ni pakcik dia. Tak boleh. Sekalipun dia kata adik-beradik perempuan, kami berlima, mana yang lagi 4, tak ada, tak boleh wakil. Konsen dia, kebenaran dia atas hak faraid dia saja. Mana boleh wakil-wakil? Barang awak boleh wakil-wakil tak? Boleh tak? Tak boleh. Harta tuan dia. Kalau 5 beradik, 5 beradik. Banyak orang terlepas pandang. Ada satu masjid daerah geluh dia. Dah 3 pegang buat pegang biru. Ini pasal pengurusan harta pusaka ni berkaitan tak dengan pengurusan jenazah. Itu pasal saya minta di surau-surau bila buat pengurusan jenazah khusus ke apa, kena masuk bab ni. Sebab bila kita sedang buat pengurusan jenazah tuan-tuan tengah mandi contoh. Baju-baju tadi kita sudah pakai baju-baju ni. Boleh kan? Kamu anak dia, kamu isteri dia. Ini baju dia tu. Terserah kamu nak buat apa. Tak lupuskan ke nak apa, terserah. Mereka bincang, adik-beradik anak-anak tadi bincang bagaimana kita nak lupuskan, nak tanam ke nak bakar apa boleh. Tapi ada setengah orang, dia wakil, dia bakar, dia dibuat. Adik-beradik lain tak? Banyak orang buat. Memanglah mesti tidak salah pada wakil kan. Tapi yang adik-beradik itu ada ilmu tak? Tamu. Yang kedua, masa kita buat pengurusan jenazah, kaum Hawa, kaum muslimat duduk mana? Abang, saya tak lama dah bang. Nak duduk di rumah baring kita dah. Tak saya lagi kan. Kakak-kakak, anak-anak duduk di mana? Rumah arwah, betul tak? Tak kira rumah kita sendiri atau rumah mertua, betul tak? Kita duduk rumah. Yang minta izin belum?
budak ingat Masuk rumah lah, sibuk kat sini. Sebab 5 beradik itu ada 5 keluarga dia. Kita balik rumah tuan-tuan, duk bergerak tu kat lampu. Kau minta izin belum? Sayyidina Umar, masa beliau menjarahi Sayyidina Umar masa itu adalah Amirul Mukminin. Semasa beliau menjarahi sahabat yang Azhar ni tuan-tuan, dulu tak ada lampu ini, lampu pelita, minyak pelita. Jarang tuan-tuan. Bila meninggal saja sahabat ni tuan-tuan, apa yang Sayyidina Umar buat pertama-tama sekali? Dia padamkan pelita itu dulu tuan-tuan. Jadi dia duduk gelap. Sahabat-sahabat yang lain tak tahu kenapa kamu duduk bergelap ni. Contohnya, kalau kita nak sabit dia jawatan dia dengan sekarang ni, dia sebagai macam presiden lah, betul tak? Presiden ni boleh beli minyak pelita berapa banyak? Ada story boleh beli. Bukan masalah besar nilai dia, masalah izin. Kalau dia boleh beli pelita tu, nanti kau bayar lah. Betul tak? Dia boleh cerita begitu. Di masa kita lah, aku boleh bayar lah minta. Betul tak? Bukan masalah boleh bayar, bukan masalah nilai kecil besar. Izin. Itu saya kata tadi nak minta izin tu. Dia pandang dia dulu. Sahabat tanya kenapa? Kerana masa aku ziarah tu, tuan punya minyak ini hidup lagi. Tapi dia mati, itu bukan dia punya, waris dia punya. Waris dia pun belum minta izin. Kita kalau masa jenazah pergi rumah tuan-tuan, tegak ni, dapat hantu bagi sudah kan. Itu pasal kita kena ajar boleh waris. Tengah-tengah sembang, tengah-tengah buat pengurusan dari sini. Saya nak cerita dia, mana kawan keluarga kamu? Kami hantar ke rumah dan minta ajar di balik lain tak? Tak, alhamdulillah. Kalau tidak menggunakan barang orang tanpa izin, dosa tak? Kita ingat itu mak punya, arwah mak punya, betul tak? Duk belasah kuala dia, duk belasah terkung dia, duk belasah kain pelikat dia, duk belasah barang-barang dalam rumah dia, tak? Banyaklah dosa. Ini tak belajar faraid. Bukan sibuk 1/6 dan 1/2, tak. Itu tak payah belajar, betul-betul tak? Ni bab dosa pahala dia. Sebab dosa kita dengan Allah istighfar tuan-tuan, tak nak buat lagi, taubat sungguh-sungguh, settle masalah. Betul tak? Tapi dengan manusia kena pergi jumpa dia tuan-tuan. Kalau tidak, kalau dia dah mati, kena tunggu dia hidup balik. Hidup balik tu masuk apa? Nak masuk. Senang tak nak jumpa? CD pun susah tu tak pakai base. Kat sini berapa jemaah cek? Roughly rumah 900 kalikan 4 lah, berapa? Ada 1000 kan? 1000 lebih lah. Tuan-tuan, kat sini pun kita tak kenal kan? Kamu nak siapa? Pada masa pasal kita kalau hidup ni tuan-tuan nak mati, besok jangan sabit dalam dunia lagi. Kadang-kadang orang ni kasar sangat. Action. Kau lagi. Aku jumpa kau besok, aku tak maafkan kau besok. Nampak tu bahasa. Rugi tuan-tuan. Kita dah dibenarkan masuk syurga, tiba-tiba ada ikrar macam tu. Tidak, kamu ada ikrar dulu kat dunia kan? Kamu nak dia berangkat ibu kamu kan? Itu boleh berangkat. Rugi lah. Kadang orang tak bayar hutang kita buat skrip macam tu, betul tak? Lagi. Aku tuntut besok. Nampak. Tuntut dah tuan. Ya. Dengan dunia jangan kita sabit lagi. Nanti dunia tak ada. Tu pasal kita kena urus betul-betul. Ya? Habis dah Aisyah. Contoh kita tak nak dengar ni kan?
Misal banyak manusia juga. Itulah untuknya kita datang majlis ilmu, tuan-tuan. Kita dapat bertaubat. Kadang-kadang bila orang dekat dia tu kan, dia kat pokok dia bilang, baik, ustaz ajar aku tu. Ujilah begitu. Ujilah sifat itu. Kita nak belajar supaya apa yang kita buat selama ini Allah redha. Betul tak? Barulah seronok buat ibadat. Tapi kalau kita buat ibadat untuk bagi pahala ke orang, mungkin tak bang? Ini salah satu dia. Abang pakai air, abang pakai api tanpa izin. Esok pahala abang kena bagi dia. Kita taruh dia masuk atas katil tu. Jangan tak izin dah. Katil tu nak digunakan. Ustaz, katil Allah dulu. Masih dia mati, baris. Bagi tak izin dulu. Cadang, bantal, selimut. Kadang-kadang kain batik disarungkan. Betul tak? Akak-akak tak buat terlupuk sarung mak punya. Kono-kono dapat pahala. Mana dapat pahala kat barang curi. Abang-abang terlupuk pula. Bawa kain dekat biasa baju foto dah tadi pergi ke kubur foto. Buka baju, betul tak? Dah minta izin dulu pakai kain dekat. Cantik pulung abang punya songkok ni. Main sarung tu tuan. Muka-muka abang dapat pahala. Mana boleh dapat pahala kalau barang curi? Barang curi ni macam mana maksud dia? Barang guna tanpa barang curi lah tuan-tuan. Selipar. Tandas kat mana je? Sini. Katakan tak ada selipar wakaf. Ada selipar wakaf? Katakan tak ada selipar wakaf. Tuan-tuan ni selipar kat sini, betul tak? Saya punya selipar kat situ. Tandas kat situ. Tuan-tuan makan selipar saya. Sekejap je, betul tak? Tu sekejap tu berdosa. Sedangkan tuan-tuan sempak selipar orang tu pun dah kira zalim. Kadang-kadang kita sempak selipar orang kat seribu selipar. Selalu sempat ada tuan-tuan ni. Kalau tidak selipar, banyak berdosa tuan-tuan. Janganlah sambung lagi. Itu pun dah tak larat kita tuan-tuan. Ini dengan manusia tu tak dengan manusia. Dengan Allah senang. Sekejap lagi kan kita kiamat lain lah sampai subuh kan. InsyaAllah. Kita bersama. Dengan orang tu tak kita dah sempak selipar dia, kita dah telefon dia arwah. Kita minta maaf ke dia. Tapi kalau dia dah jadi arwah tuan, ataupun dia dah berpindah ke tempat lain, macam mana? Allah. Itu pasal kena jaga ni tuan-tuan. Dengan manusia ni kita be very very careful. Kena very careful. Pasal manusia ni hari ni boleh lah bang. Esok kalau dah buat calon, apa nak maafkan dia? Sekali buat okey lah, betul tak dia? Kalau 3 kali engkau lagi. Nampak. Manusia tu sifatnya. Apatah lagi besok di padang mahsyar tuan-tuan, dia akan nafsi-nafsi. Aku nak maafkan kau boleh, tapi dengan syarat pahala kau bagi kat aku. Macam mana? Dia pun nak masuk surga juga. Jadi Allah masuk surga, kau pilih kau punya pahala. Pahala apa? Yang Allah buat zalim kau adalah dari segi perbuatan maupun dari segi mantan, dari segi telinga kau zalim orang tu. Telinga macam mana? Telinga kita mengiyakan. Kau buat. Tak ada macam itu tak? Lagi pun masuk. Nak juga. Ustaz, saya tak cakap apa Ustaz. Saya duduk saja Ustaz. Dengar gitu. Dengar. Banyak tak ada Ustaz? Banyak tak. Allah. Nabi tak tahu lah dia tengah buat lain. Dia tahu lah dia. Ustaz kata. Tak boleh Tuan. Saya okey je. Tak ada masalah. Pasal harta ini tuan-tuan, kita tak pernah dengar lah selama ini. Wallahualam ni. Kalau lah adik-beradik itu putus silaturahim disebabkan salah seorang saudaranya itu tidak solat, ada tak pernah terdengar cerita macam tu? Dengan kata-kata dengan abang ya? Dah 7 keturunan Ustaz. Pasal apa? Pasal dia tak sembahyang. Ada tak dia?
Tak pernah, betul tak? Tak pernah dengar kita kalau dia tak Ramadan, dia tak puasa Ramadan, betul tak? Tapi pernah dengar cerita tak? Putus silaturahim sebab harta. Tuan-tuan, putus silaturahim ni akibat dia apa? Tak masuk syurga. Berkaitan dengan harta, tapi masa nak belajar. Tuan-tuan semayang, bagus dah. Ngaji bagus dah. Pergi umrah, tuan-tuan. Tapi bila ambil haram, tuan-tuan, Allah. Ya, jadi hati-hati dengan pengurusan jenazah tadi, tuan-tuan. Bila agama juga pengurusan jenazah, hantar saya masukkan mobil itu. Masuklah jadi tak baik bagi saya pun tak apa. Besok dah pandai ni, besok tuan-tuan. Okeylah, tuan-tuan sekali lah mesti pandai dah kan. Tuan-tuan dah pandai kali hantar dah. Sekali belajar boleh pandai. Tuan-tuan saya je tak boleh habis. Tuan-tuan tak kata-kata. Okey, menjelaskan tentang bajet tuan-tuan. Bila mati pun kena pula menjelaskan. Janganlah sibuk buat tahlil. Kadang-kadang orang tu bermasalah kewangan. Tuan-tuan pula tahu fatwa dekat dia. Kalau malam kena buat tahlil, tidak bina katanya. Kena tahlil sunat dia. Dan bila-bila masa boleh buat kedua. Betul tak? Sente ke hutang. Katanya cik, arwah ni tak. Badan kita mandi tu kan, tengah kapal tu, tengah solat tanya. Tengah solat ya Allah Akbar. Hutang apa yang mati bukan. Itu baru beda hutang. Kereta hutang. Dah buat haji bila? Belum. Bayar haji lah. Dah bayar fidyah belum? Bayar fidyah. Puasa dah ganti belum? Benda itulah wajib. Jangan kita bila kita jumpa pengurusan jenazah kita tak apa. Tadi kenapa dia mati? Cakap apa? Mana mati dia? Bila dia mati? Saya buat tanya bila mati sakit apa, betul tak? Dah mati lah dia. Yang kita sibuk kita nak bantu ni, dia hutang tak? Betul tak? Nanti apa dia tergantung? Itu kan kita sayang pada arwah. Arwah ni tidak sudah bayar, tetapi kematian ini menyebabkan dia tergantung dia nak membayar. Betul tak? Jadi kita tidak tulis bayar, kita berjadual. Betul tak? Kita nak bayar setiap bulan. Tiba-tiba lagi 2 tahun kita meninggal. Yang 2 tahun ini juga pesan Nabi. Bila sahabat yang mati, tuan-tuan, Nabi tanya apa dulu? Masa nak sembahyang saja. Isi bola ni ada hutang tidak? Ada yang rasa hutang. Kalau macam tu kamu jelas bayarkan. Tapi ada sahabat kata dia nak jadi sponsor, dia nak bayarkan. Tapi kata mungkin. Tetapi Nabi dia bilang tidak. Dia jadi cerita budak-budak ni. Nabi akan tanya balik si bola, kau dah bayar ke? Kita kena uruskan. Ini buat pengurusan besok kalau kita sanggup belajar juga. Kita buat pengurusan macam mana kita sebelum kita nak meninggal. Saya punya kaedah ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar kita nak dapat laba daripada harta usaha orang, tapi kita juga nak menguruskan harta kita ini supaya tidak sanggup. Tuan-tuan yang datang, siapa yang tak ada harta? Tuan tangan. Yang paling dekat harta mana tuan-tuan? Ni, kita pakai ni. Dia tu satu lagi. Balik ni kakak. Abang nama siapa bang? Abang nama yang baju biru ni. Nama. Daniel. Balik sebenarnya insya-Allah. Apa sahaja semua mengaji. Ada suka ngaji kan? Kalau ni kan? Ada orang meninggal. Jadi siapa? Yang mana satu orang main duduk dinding, semua duduk dinding. Yang sebelah haji itu dinding. Arwah. Dan yang dipakai semua ni adalah pusaka.
Sebelum mati Haji, siapa kata tak ada harta? Haji pakai baju Melayu ni. Haji yang pakai baju hijau. Baju Melayu kan? Ada butang baju Melayu. Itu apa? Itu segini. Tak ada katanya. Saya mau buat masjid macam mana? Itu baju Melayu kan? Kan kita kena ambil kita buat butang baju Melayu kan? Butang baju Melayu itulah harta pusaka. Kalau Haji tinggal di baju itu dah salah baca. Ada tak dia cakap? Cik mata ni dah salah baca. Kopiah yang kita pakai nak salah baca. Kita buat kena buat keputusan. Anak ayam best ni. Kamu nak kopiah ayam? Nak. Kamu pakai lah. Nanti kalau ayam dah pakai, ayam minyak. Betul tak? Saya itu bukan. Saya serahkan harta saya pada anak saya. Saya nak pakai, tinggal. Jadi bila saya mati, bukan harta saya. Betul tak? Betul tak saya? Memang kita takkan bawa lah tuan. Anak saya hujan. Saya ada cukup hujan. Nak saya ditutupi-tutupi ni. Apa nak ke? Nak ambil. Habis ayam? Kalau ayam nak, punya. Walaupun asal saya pakai, saya beli. Sebab kebiasaannya, siapa yang mati dulu? Yang muda ke yang tua? Oh, bila mati semua tak nak mati dulu. Kebiasaannya, yang mati dulu siapa bang? Yang muda ke yang tua? Muda ke tua? Nampak. Yalah, kita pun tak tahu kak betul tak cakap. Tapi saya dengar pesan mak. Dia kata kalau begitu nak beri mahdir, cakap dengan orang yang ikut kamu sebagai tuan rumah, kita dah ikat. Mungkin tuan-tuan mati dahulu, saya mati kemudian. Ataupun saya mati kemudian, tuan-tuan mati dahulu. Itu pesan mak saya raikan tuan rumah. Macam sama je ustaz. Kita tak perasan yang kita pakai ini adalah harta usaha. Saya katakan tadi, bukan nilaian dia. Besar kecil. Pasal abang kata, alah, seputih besar. Dia lagi pak lagi, lagi makan. Dengan seputih. Tak ada nilai, bukan betul tak? Orang kalau bayar tak ambil. Bukan masalah itu, tuan-tuan. Masalah dia minta izin kepada waris. Abang ada beg ni bang. Siapa? Ini beg. Kita ikut sampai 23 dekat. Sebuah siapa? Pasal kita kena urus baik-baik. Kena uruskan baik-baik kita. Hai, rasanya tak boleh habis ni tuan. Kita buat sambungan ya. InsyaAllah kan. Tuan-tuan kita tak ada bunyi. Oh, jom lagi. Oh, kalau tempat saya dah masuk kan. Tuan-tuan selaku kan? Selaku kan? Lambat ya? Nampak saya tak ada. Menjelaskan hutang-hutang semati. Dalam sikit, okey tak apalah. Saya buka soalan. Ada soalan tentang hutang ni tuan-tuan. Silakan. Yang macam marah ada, macam confuse ada. Tapi lebih marah tadi. Ada soalan? Buka tak? Kalau ada berlaku kematian, kita sanksi dengan perbuatan kita itu. Kita nak tobat sebab ini bulan Ramadan datang ni. Tobat tuan-tuan. Ada soalan? Buka 4 minit ni. Lagi 3 minit, 4 minit. Ada soalan? Alhamdulillah tu ya. Mudah je. Ambil hak Allah minta izin. Tak minta izin maknanya curi. Mudah tak? Mudah faham. Okey. Ketiga, menunaikan wasiat. Assalamualaikum Ustaz, tanya tak? Oh, saya kata jantung saya berbunyi tadi. Tanya Ustaz. Bagi janganlah tutup kau. Ingatkan jantung saya dah failure. Masih ada? Tadi arwah tu dah lama meninggal kan? Dan yang tu dah lama meninggal, tapi harta berair tu tak selesai sampai sekarang. Ada. Sudah berubah kan? Berubah. Tapi tak selesai sekarang. Dah tak betul selesai. Tanya arwah kat sana tu mana Ustaz? Arwah saya Nabi Dadari.
kasihlah pada yang bertanya. Jangan cuak nak tanya saya lagi. Kau tidak umum kan? Nak tanya tu umum. Tak payah umum dengan saya. Ya? Soalan nak buat tadi, arwah ni dah lama meninggal. Nabi keputusan tak buat lagi, hutang-hutang. Harta tu dah harta kita, betul tak? Hutang dia dah raya belum? Hak dia dengan hak dia kepada harta itu dah ditunaikan. Pertama, keputusan jenazah, selesai dah. Kedua, hutang-hutang dia, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, selesai belum? Ketiga, buat siap dia, pesanan dia, dah buat belum? Kalau itu tak buat, terus kita berdosa. Kalau dia dah buat menyatakan, selesai masalah. Tapi kalau dia tidak menyatakan, dia takut kita mana tahu sekarang dia hutang dengan siapa, itu dia takut kan? Betul tak? Kerana kita mana bagi tahu orang hutang kita. Itu sebab kita bukan pengusaha hutang. Itu saya cakap tadi, siapa yang kat sini tak berhutang, turun tangan. Yang hutang kena buat lah. Yang tak apalah tak hutang. Yang hutang ni kena buat tu tak. Pasal hutang itu tetap mesti perlu dibayar. Kalau tidak, mari-mari bercakap ni tadi, tak tahu, betul tak? Dia hutang, ketidak aku, ketidak. Tetapi kalau dia meninggalkan duit, wajib bayar. Apa Ustaz? Tak ada duit Ustaz. Duit maksudnya apa? Harta. Harta maksudnya apa Ustaz? Dia duit cash tak ada. Rumah ada? Ada. Jual rumah. Kena bayar hutang. Itulah hak semati. Kita tak berebut dah. Betul tak? Dia tak ada duit nilai, tak ada cash. Cash tak ada. Dia ada kedaikan motor. Jual motor. Wajib bayar. Habis Ustaz kami tak dapat apa? Tak wajib dapat. Membayar hutang adalah wajib. Menerima pusaka tidak wajib. Tapi orang dah berebut dah. Tanah setengah kera kan. Tak sedikit banyak tanah sawah kan. Orang tu tahu punya tu yang kena buat rumah sendiri. Arwah ada hutang. Jual tanah kita. Sebab kita tak ada cash. Betul tak? Kan? Belilah pada kita ni tak bayar. Kau nak beli kan? Okay. Duit kita bayar hutang. Kena jelaskan kau. Saya nak tanya kau ni kenapa lambat sangat menguruskan pengurusan jenazah? Pengurusan jenazah. Dah buat dah. Pengurusan harta. Kenapa lambat? Nak kena otak. Kenapa lambat? Orang nak jawab. Masalahnya sebab arwah bapak tu dia wasiat tak tulis. Jadi yang lelaki tak penting nak buat. Bukan tak nak buat. Dia dah macam ada nak tambah harta, dia tak nak ni. Dia ayah arwah tu dia cakap dia tak tambah harta, arwah dia semua sebab dia lelaki kan dia lebih. Yang tak suka sama kan, yang tak suka macam tu, paraik sebab perempuan lah. Pasal dapat sikit kan. Lelaki dapat banyak, betul tak? Lelaki tu nak paraik. Tapi perempuan yang tak nak. arwah dia tu dia kata nak tambah harta, lelaki perempuan Tak boleh ikut sama rata tu. Tidak wajib. Pesanan begitu tidak wajib diikuti kerana dia melanggar hukum syarak. Bila mati saja seseorang itu dia sampai dengan hukum faraid. Kadang orang ni saya pesan yang orang baik tuan-tuan. Besok mati dengan cakap, maknya kata besok kau bagilah sama rata. Jangan pesan dia tu. Pasal waris-waris kami dalil tu. Yang kami tu hujung itu. Untuk tak mengatakan boleh. Tuan-tuan, antara pesan maaf dengan pesan Allah, mana kena ikut? Pada ayat ini pesan siapa? Seumpama macam ni saya nak bagi, dia masih confused tadi. Seumpama macam ni lah, kita tinggalkan pesan macam ni, mak ayah ingat kita tinggalkan pesan, kita nak mati dah ni. Kan, nak mati dah ni? Setuju? Jangan setuju je. Nak mati dah tuan-tuan. Besok kalau mak ayah mati, kamu jangan pergi solat. Boleh tak? Patut dah keluar, nampak lain je. Pasal buat semayang. Besok bulan Ramadan kamu jangan puasa. Ni pesan mak tahu. Pesan mak jangan neraka. So, nanti dah masuk neraka kan? Boleh ikut tak mak? Boleh. Ayah juga tak tahu.
Tapi bila bab harta ni dah kau confuse tuan. Dia dah lapar juga tuan. Dia dah serba alam. Abang, saya bukan tak nak bagi ke abang. Ni mak pesan, mak pesan ni. Abang tahu tak kalau tak dengar cakap mak maksud apa? Dia pakai dalil yang tu. Tapi bila semayang, bila puasa tu dia lah buat jawapan. Cuba mesti Tapi bila bab harta, bukan tak nak bagi bang. Ini apa pesan? Saya ni lah takut lah pesan apa. Nampak tuan-tuan? Sedangkan faraid itu hukum Allah, sebagaimana solat, sebagaimana puasa. Tidak. Tapi jaga-jaga kita anak-anak tuan-tuan dipakai dalil yang tu. Sebab kita bukan cakap dengan langgar cakap dosa. Jadi kita pun cakap lah, besok mak mati kau jangan bagi satu sen kepada ilmu kamu tu. Mak dah tak ingat dia tu anak mak lagi. Betul tak? Jadi kita ambil mak ni cakap, mak bang, minta maaf bang. Mak kata jangan bagi bal. Pasal mak kata kamu dah bukan anak mak. Betul tak? Itu kita punya hujung. Tak boleh kau. Tu hak dia. Dia berdosa, tu hak dia berdosa dengan mak dia. Hak para dia tidak bagi. Selagi tidak berlaku pembunuhan di antara dia dengan mak dia tadi. Kalau dia bunuh mak dia, boleh dibatalkan faraid dia. Itu kita nak tak boleh nak belajar ke tidak. Kalau tak nak belajar lagi, saya akan ceritakan kalau belajar apakah perkara-perkara yang menghalang seseorang itu pada asal koalisi, tetapi disebabkan melakukan beberapa perkara yang tidak menghasilkan kita dapat kemudian. Tetapi selagi dia tidak melakukan perkara-perkara yang saya sebut ini tuan, walaupun dia ini adalah anak derhaka, dia tetap hak kepada para itu. Dia banyak orang buat hal kan. Dia tak bagi meeting, dia tak bagi mesyuarat dan tak bagi disebabkan anak derhaka dia tak itu. Anak derhaka tidak menghapuskan hak kan? Tidak menghapuskan. Ada banyak juga betul berlaku di masyarakat kita. Jadi hati-hati. So saya bayangkan hukum Allah ini sama lah hukum sembahyang, hukum puasa, betul tak? Pada ayat ini adalah hukum Allah. Faridatun min Allah. Faridatun min Allah, ketetapan yang telah Allah tetapkan. Satu lagi persoalan banyak ni tuan-tuan, itulah jin. Siapa dah settle belum? Sudah Ustaz. Bagaimana ini buat? Saya bagi sama rata. Ini satu buat lagi. Habis faraid, kami dah pilih dah, kami dah macam dah. Kita ni anak-anak adik-adik kami nak sepakat pilih sama rata. Tuan-tuan boleh pilih tak hukum Allah dengan hukum kita sama rata? Boleh tak? Boleh pilih-pilih tak? Kenapa tak boleh? Pasal semua dah setuju, kena ayat tu. Ustaz, kami semua setuju. Malah ayat tu. Betul tak? Okey, saya nak buat satu contoh. Siapa imam? Imam Nagari dah. Oh, imam. Baju hijau imam. Oh, okey. Mak, kami ginilah mak. Kami ni pun ustaz ni tak tahu apa-apa balik lepas ni kan. Betul tak? Saya ni ada hal mak. Kami dah sepakat tadi, kami dah undi kat luar tadi sampai sahur tadi kat luar tadi tu. Kami kata isyak kami kita buat 3 rakaat. Sepakat ni. Nazir sepakat, Tuan Zul sepakat, Adini sepakat, semua sepakat. Nah, adik-adik dia lagi sepakat. Kalau boleh dua. Boleh bang? Boleh tak? Boleh tak laksana bang? Asas perjuangan tadi? Boleh tak? Tak boleh, pasal isyak tetap. Tiba-tiba faraid dah. Mengatalah modal dia apa? Takut gaduh. Jangan gaduh Ustaz, hati-hati pun. Tuan-tuan hati-hati statement macam tu. Seolah-olah tuan-tuan berdua faraid inilah asbabnya bergantung.
Sebabkan faraid inilah sebabnya tidak adil. Tuan-tuan tuduh siapa tu? Tuan-tuan tuduh siapa tu? Tidak. Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi tuan-tuan punya rancangan itu terbaik, tuan-tuan. Faraid tak mau susah nak kira kedudukan bergaduh, kedudukan tak sama harga, kedudukan. Tidak. Tuan-tuan tuduh saya bukan tuduh saya, tuan-tuan tuduh Allah. Tak nak kena belajar faraid juga kan. Macam mana tuan-tuan belajar bagaimana nak sembahyang, betul tak? Bagaimana nak puasa, betul tak? Belajar. Kita nak mana kita tahu bila start puasa, bila kita boleh buka puasa, betul tak? Macam adik-adik ni, kalau pada Ramadan ada sunat, sembahyang sunat, witir hari-hari dia terawih. Sembahyang maghrib datang tak? Surau. Sembahyang isyak datang tak surau? Dia dah confuse tu. Tapi terawih saya datang. Yang mana sunat, yang mana wajib? Dan Tuan Haji dah berapa lama ke sini? Dah, ini nanti dah 3 kali puasa dah. Belum, ini first time. 2 kali puasa dah. Okay. Kita nak tanya kelas sembahyang isyak, sembahyang maghrib, mana penuh dengan tarawih? Mana penuh? Mana lebih penuh? Sembahyang isyak ke, sembahyang maghrib ke, sembahyang tarawih? Tarawih boleh buat kat rumah. Betul tak? Nabi buat sunat kata kat rumah. Kita dekat situ dengan pagi-pagi berceramah habis. Jadi tuan-tuan kata ustaz pergi kat ceramah saya tak tahu saya nak masuk jalan tu. Dengan tempat saya pun habis. Punya ramai tuan. Saya dulu tazkirah Ramadan tuan. Kita pun macam kuliah biasa lah, dapat datang kan. Sebab kita tahu kita di parking tu ada. Tiba-tiba saya buat hal tu macam bulan Ramadan tuan. Buat hal yang sama. Dia pun habis dia parking. Punya ramai orang terawih ni tuan. Contoh yang paling mudah lagi tuan. Nak raya, dia raya pun seronok dia. Betul tak dia? Mana seronok raya ni puasa? Bohong pada dia. Dalam surau pun nak bohong dia. Kalau tanya ustaz lagi suka raya, betul lah boleh makan boleh. Okey. Dia dah terkejut nak jawab. Abang-abang jangan senyum abang. Adik bapak siapa? Mana? Dah tanya kelas sembahyang masa raya, ada sembahyang raya kan? Pergi kat mana? Masjid surau. Sembahyang surau? Aku salah. Itu betul. Dia dapat dia dah kira bapak dia. Tuan-tuan, kita bila raya tuan-tuan, sebelum sembahyang raya, sembahyang macam mana kita mengajak sembahyang subuh dengan kita mengajak budak tu sembahyang raya. Semua tak tiun dia. Anak kita baru sampai rumah tuan-tuan, bercuti dengan kita. Minta maaf Allah, pukul 3 kami sampai. Apa ni jam, betul tak? Kita pun tak pernah kaki kau sampai, aku dah letak kunci kat bawah tu. Buka je. Memang betul dia sampai 3 pagi tuan-tuan. Okey, 3 pagi sampai, subuh 5 lebih, betul tak? Adalah pukul 6 Kata pukul 6, dia sampai pukul 4. Dia terus tidur lama sampai bawah rumah nak tidur lah. Okey. Pukul 6.10 subuh. Macam mana tuan-tuan nak kerja? Jadi dalam subuh, dalam subuh, ke depan bukit. Tuan-tuan nak kerja tak? Dia bawa balik, dia bawa sampai ke tuan-tuan. Macam mana tidur? Jom, subuh dah. Bangun. Kejut juga. Tapi Indonesia sentimental, betul tak? Ya Allah, yang apa? Gerak. Tapi macam mana kita kejut dia kalau nak sembahyang raya tak? Woi, bangun. Kau tak nak raya ke?
Nampak tuan macam rumah terbakar. Beza tak kejadian semua tadi? Tak payah. Tuan-tuan tanya sendiri. Kita tak percaya dia. Kejut-kejut. Tapi kejut-kejut yang mamah. Tapi semayang kayu. Bangun-bangun. Tu dah mau takbir dah tu. Aku dah gosok kayu. Siap gosok kayu. Semayang subuh tadi. Lekat tadi. Mamah juga yang lekat tadi. Orang suka masih ni tu tak ada orang tempat lain. Tuan-tuan dia mamah saya. Dia orang tempat lain. Masih ni bagus. Dia benar saya pun kita tahu lah. Ni orang tempat lain. Tapi kalau tuan kata minta maaf kata tuan. Ketik. Wih, dah banyak masa ni tuan-tuan saya nak balik lepas ni. Oh ya Allah, tuan-tuan jauh saya nak balik tuan-tuan 3 kapal terbang. Ada soalan? Tak ada soalan dah? Silakan ni. Kalau boleh saya jawab, saya jawab insyaAllah. Selain boleh terakhir dah habis dah bincang. Kalau saya tengok pasal Amanah Raya, saya tak jawab. Pasal saya tak kerja dengan Amanah Raya. Sebenarnya saya tak boleh jawab atas biar Amanah Raya lah. Sebab prosedur ni sebab nanti tak bersama. Jadi kalau nanti Amanah Raya, saya minta maaf ya. Saya tak bekerja lagi dah 7 tahun tak bekerja dengan Amanah Raya. Dah bincang awal. Ini masa tuan bekerja dahulu lah. Kalau prosedur saya tak boleh jawab. Pasal prosedur berganti-ganti. Kalau tu kenapa ini lambat, situ tak boleh jawab. Kenapa ni mahal, ni tak mahal, itu saya tak boleh jawab. Kalau nak tanya-tanya macam faraid, umum saya. Saya nak tanya pokok ni. Cerita pokok ni. Fungsi. Fungsi mana lain? Sebab fungsi dia akan bertukar berkali-kali. Saya kerja saja lebih 10 tahun tu. Dia tak tahu fungsinya bertukar. Tetapi kalau asalnya dia menjaga penulisan harta pusaka. Tetapi caranya kadang-kadang hari itu orang A kena isi. Tapi bila masuk tahun bulan kedua, bulan B tak boleh isi. Jadi saya susah nak jawab. Lebih baik saya tengah jawab pasal A dan B lah. Sebab saya tak digunakan, bukan saya bekerja lagi situ. Kalau saya bekerja pun saya pergi pun dapat apa. Betul tak? Jadi saya kena jaga kat situ lah. Limitation saya. Kalau tadi pasal lain, insyaAllah lah pasal itu Allah. Betul tak? Tapi kalau saya cerita pasal syarikat ni, saya tak nak cerita. Yang saya tak nak cerita. Kalau banyak daripada komplain begitu-begitu, saya tak nak cerita lah. Kerana bukan lagi tanggungjawab saya. Kalau saya bekerja, itu tanggungjawab saya. Macam IGD, polis kan. Bila dia bekerja dengan polis, dia ada tanggungjawab. Kalau bukan itu perbuatan dia, betul tak? Tetapi selepas itu, dia memang itu dia bukan. Tak bolehlah sama dengan dia lagi. Betul tak? Pasal dia tidak ada tanggungjawab kan. Itu maksud saya ya. Soalan begitu saya minta maaf. Sebab banyak juga yang saya terima daripada pihak kawan-kawan saya yang masih bekerja. Ustaz boleh tolong tak? Jangan bagi ilmu dalam diri. Saya minta maaf ya. Kalau nak cerita pasal. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Semuanya dah faham. Beliau kata, maknanya Tuan Yusuf, inilah yang terakhir saya nak cuma saya nak sambung sikit tuan-tuan. Kenapa kita perlu belajar? Pertama, menunaikan wasiat-wasiat dia. Keempat, kita nak kena mengklasifikasikan yang ni harta pusaka ke tidak. Contoh, orang datang menjarahi mengangkat jenazah, betul tak? Ada pula tamu derma, seluar lah tamu derma tu kan. Kita kena kelaskan yang ni pusaka ke tidak. Maksudnya apa? Kenapa kena kelas? Sebab kalau dia pusaka, kena minta izin. Kalau dia tidak pusaka, hanya tuan rumah saja. Tapi kalau pusaka, kena minta seluruh waris keizinannya. Okay? Pencen, pusaka ke tidak? Pampasan, pusaka ke tidak? Khairat kematian, pusaka ke tidak? Itu yang kita kena mengklasifikasikan harta peninggalan ini harta semati atau bukan. Kalau ia, kena minta izin pada waris dia. Tetapi tuan-tuan kena justify juga siapa waris dia. Sebab waris dia ramai.
Ini pakcik dia, waris tak? Waris. Ini siapa? Ini sepupu dia, waris tak? Waris. Ini siapa? Ini ada pak buah dia, waris tak? Waris. Tapi dia waris yang tidak boleh memberikan konsep kerana dia ada anak lelaki di sini. Kita kenal pakcik-pakcik dia, kita tak kenal anak pasal anak dia duduk tempat lain, betul tak? Kita kenal abang adik-adik dia, nak minta izin sikit ni. Kenapa? Kami dari masjid ni nak duduk jap, apa ni? Nak duduk bangku rumah haji ni. Ada bangku tak? Kami nak duduk lah, ada 3 orang nak duduk. Kenapa? Semua gaul-gaul kan? Ben dia nak nampak lagi. Saya minta izin kat haji lah kan? Tiba-tiba dia kata, ambil. Boleh tak? Boleh tak? Macam haji tak larat nak duduk kan? Haji, boleh tak saya ambil izin? Haji ni pun kesian. Ambil lah. Bukan nak curi, nak duduk. Boleh tak? Tapi dia suruh buat tak? Sebab anak-anak dia senang sibuk kan? Patutnya haji ni kita tanya anak. Baik, tidak kan? Kenapa? Ni orang masih ada 3-4 orang ni, dia nak duduk atas kursi. Boleh tak? Itu kata. Yang dia pula kena beritahu adik-adik dia lain. Ambil lah pernah hebat lah. Allah, kat situ dah banyak klasifikasi pusaka kita tak bisa. Banyak orang. Oh, orang. Tapi tak tahu lah di sini ikut prosedur kot besok. Dan juga kita kena pasti waris-waris yang berhak. Tu saya kata tadi, waris yang berhak. Baik tuan-tuan, saya dah penutup soalan saya. Kalau lepas ni tuan-tuan betul jawab ini, baru dah. Tak payah belajar lagi. Okey, sini. Jika si mati ini tidak berkahwin, tidak ada anak, tidak ada pasangan, dia hanya meninggalkan adik-beradik satu mak satu bapa, adik-beradik satu bapa, adik-beradik satu mak. Bila berlaku kematian atas dia, pusaka dia harus diberikan kepada siapa? Adik-beradik satu mak ke, adik-beradik satu bapa ke, adik-beradik satu bapa dan mak? Adik-beradik satu bapa. Adik-beradik satu bapa. Ibu bapa. Okey, A. Senang kan? A. Adik-beradik satu mak satu bapa. B. Adik-beradik sebapa. C. Adik-beradik satu mak. Siapa jawab A? Angkat tangan. Ini tuan-tuan yang bergantungan Kalau salah, kena jumpa saya buka hari kat bulan. Kalau betul, tak payah tuan-tuan. Tuan-tuan pun okey. Saya tak mahu. A. Siapa A? Angkat tangan. Saya tak nak yang tak nak angkat tangan saya potong tangannya. Akak A ke B, C? A. Siapa kata B? Abang itu bapa. Siapa kata satu mak? Satu mak siapa? Yang tak angkat tangan ni kenapa? Sudah tak ada tangan. Kalau berlaku ini tuan-tuan, bertepuk 3 ini, orang akan selalu memberikan kepada satu mak, satu bapa. Betul tak? Jawapannya adalah C, satu mak. Tuan-tuan belum belajar ibu saya lagi nampak ya. Sebab satu mak adalah waris fardu. Satu mak, satu bapa adalah waris qasabah. Bapaknya mana? Tapi maknya aja dia. Ini kita nak tahu bukan begitu, bukan nak kira itu. Saya nak kira dia golongan satu mak. Adik-beradik yang satu mak. Tak kira bapak dia mati ke bercerai ke. Yang nak cerita dia sebut cerita lain Pak. Itu masalah orang mengajar ini. Dia buat lain dia tak faham. Mana bapak bunyi dia tak tahu. Dia pergi main dia tak tahu tak. Saya nak ceritakan, kalau golongan satu mak, kalau golongan satu mak bapak dengan satu golongan mak ayah, pusaka arwah ni tadi, kita kena beri siapa dahulu? Kena beri yang satu mak dahulu. Kerana satu mak ini adalah waris fardu. Yang lain itulah waris asabah. Asabah ni kalau dengan fardu, asabah ni maksudnya kalau dalam bahasa Sungai Besar ataupun sebab benar, baki.
Asabahnya cakap Melayu, cakap orang Arab. Jadi bila bertepung 3 beradik ni tadi, kena bagi harta kat sana dahulu 1/6 ataupun 1/3. Ada bagi tak? Ada. Kalau 1/6 bagi dia berapa? 5/6. Baru dia dapat 1 mak 1 bapa. Kalau 1/3 bagi dia berapa? 2/3. Baru bagi pada 1 mak 1 bapa. 1 bapa tak dapat kalau ada 1 mak 1 bapa. Tapi 1 mak kuat, tuan-tuan. Tapi orang selalu kata 1 mak ni adik-adik kerana lain mungkin. Ni minta maaf lah kalau tak nak tamat pun tak ada masalah. Tapi saya rasa macam kena belajar ni. Banyak orang buat silap. Antara cicit, tuan-tuan, cicit daripada cucu lelaki daripada anak lelaki semati dengan abang semati, siapa kena bagi tu? Semati meninggalkan cicit daripada cucu lelaki daripada anak lelaki dia. Dan dia juga ada jadi maknanya anak lelaki dia dah mati, anak cucu lelaki dah mati, tinggal cicit lelaki. Berbanding dia ada lagi seorang abang kandung yang kita bagi 1 mak 1 bapa ni, kita bagi saudara abang kandung, betul tak? Okey, bila matinya arwah ni tadi dia meninggal, siapa yang nak kita beri dahulu? Cicit tadi ke? Cicit jauh kan? Dengan abang kandung ni, siapa kita nak beri? Kenapa? Kenapa? Kau betul boleh cakap cicit lah. Kenapa? Sebab nanti abang tu bertanya, aku lagi dekat dengan dia, betul tak? Betul dia. Abang lagi dekat sebagai cicit pun habis. Anak, cucu, betul tak? Abang sebelah kan? Abang tu talian saudara lagi kuat sebab dia tak ada sampai. Yang cicit ni, dia langkau anak, dia langkau cucu, baru datang dia 300. Maksud abang? Kenapa bagi cicit dahulu? Salah jawapan tu. Kalau abang kata dia melangkau, dia bersaudara, adik-beradik lagi kan? Betul tak? Betul, adik-beradik 1 mak 1 bapa. Cicit ni, anak dia kahwin dengan perempuan, betul tak? Kahwin perempuan, lepas tu cucu dia kahwin lagi perempuan. Kan jauh tu? Kan lagi. Cuba tengok, betul tak? Adik-beradik ni, mak dia sama, 1 darah lah. Bapa dia sama, 1 darah, cicit. Dia dah kahwin dengan orang lain, dah lagi dah. Lepas tu cucu, dia kahwin dengan orang lain, dah lagi dah. Cicit, dia kahwin dengan orang lain, dah lagi dah, betul tak? Tapi adik-beradik tadi, mak semati tu mak aku, bapa semati dia bapa aku, saudara tak? Ada apa kan? Betul tak? Kita kalau jawab pun nak kena ada dalil juga. Kalau ikut dalam tadi, saya cakap tadi, kalau ikut dalam abang lagi dapat, betul tak? Betul tak? Abang? Ataupun adik dia, betul? Dah lain pun dia suka aku dulu pula. Begini jawapannya, jangan dijawab, dia merumpitkan keadaan. Kerana apa? Kerana cicit ini adalah waris ganti. Waris ini ada 3 golongan. Pertama waris utama, kedua waris ganti, dan yang ketiga baru waris sisi. Itu jawapan dia. Kalau abang jawab tadi memang tak boleh jawab. Jawapan dia kerana cucu adalah waris nombor 2, cicit adalah waris nombor 2 kerana dia adalah waris furuk. Abang dia tadi adalah waris sisi, waris hawashi, golongan nombor 3. Jadi antara 2 dengan 3 siapa yang dapat? Itu dia punya hujah. Golongan itu, golongan ganti. Cicit, pion, dia tetap
akan menggantikan tempat yang asal anak tadi, anak arwah tadi. Sebab dia adalah waris furuk, waris ke bawah, dia melebihi, dia lebih aula daripada waris CC, waris nombor 3. Itu dia punya jawapan. Betul tak? Dia tak ada tekan nisbah, tak ada apa. Dia ada golongan itu. Kita pasal kita kena tahu waris-waris kita ni. Okey, mak ayah, pasangan, anak-anak, dia ada waris utama. Kalau ada mereka ni, waris ganti tak boleh pakai. Cucu cicit tadi, betul tak? Tapi kalau ada ni waris utama tadi tidak menghabiskan lagi harta, jatuh pada cucu. Kalau cucu pula tak boleh mengambilkan harta, dia jatuh pada cicit. Habis cicit Ustaz, dia setakat cicit saja, baru kita cari adik-adik kita. Betul, baik dia. Okey, sekarang dia ada cucu perempuan. Adalah berbagi cucu perempuan separuh, saudara-saudara. Ada berbagi lagi separuh. Betul tak? Antara adik-beradik satu mak satu bapa, adik-beradik satu bapa dengan dia satu mak tadi. Yang separuh ni kita nak bagi siapa? Kan kita dah bagi tadi pada cucu perempuan tadi, betul tak? Ataupun anak perempuan dia, anak perempuan dia. Separuh. Ada bagi lagi separuh. Separuh tu kita nak bagi siapa? Adik-beradik satu mak satu ayah, adik-beradik satu bapa, ataupun adik-beradik satu mak. Macam tak boleh keluar ni perkataan. Cakap. Tuan tak suruh saya cakap. Tuan terus saya action. Cakap. Kalau dia ada waris buruk, tuan-tuan, satu mak tidak dapat. Biasa yang tadi saya kata bagi satu mak dulu, betul tak? Tetapi kalau waris mati ni ada waris ke bawah, satu mak tak dapat, satu mak satu bapa. Itu biasa pula. Ni tak? Nak belajar tak? Macam tak nak aja. Ya? Tak boleh? Itu tadi saya kata tadi. Dia kata tak ada harta kan? Saya kata harta yang dekat badan. Okey, Abang. Tu baju. Ni harta pusaka ni tu tak? Dia kata saya tadi meninggal. Kan Tuan Zul koyakkan baju nak tanam. Tidak dapat izin, tidak boleh tuan-tuan. Hukum ni berdosa. Yang kita pakai inilah harta kita. Sebab orang bila sebut harta pusaka, dia sebut macam rumah, dia sebut kereta, dia sebut bank, betul tak? Tidak, tuan-tuan. Itu dah memang hak apa kamu rebut. Yang ni orang yang tak berebut ni, tetapi tetap tak ada pahala dosa. Cuma kata abang, yang suruh anak mana buat program? Berebut. Betul tak? Berebut sekarang. Dia kata aku yang belikan bapak. Dia kata dia beli barang tu bagi bapak dia. Dia kata dia punya. Betul tak? Dia tak ada kamu. Aku yang beli kan tu. Aku punya lah. Berebut tak bang? Ini pasal cermin mata kan? Bukan pasal kereta, pasal dia selalu punya slipper tipu bapak dia. Engkau kan perempuan nak ni slipper lelaki. Betul tak? Harta tak slipper-slipper tu? Harta pusaka tu tak? Saya tak cakap di wilayah ni. Saya tak cakap wilayah besar, wilayah kecil. Tetap kena minta izin. Kan saya cerita pada Saudara Omar tadi. Kalau setakat dia tuan-tuan, berita tu berapa banyak dia boleh pergi. Betul tak? Ataupun dia cakap gini je. Ada nanti aku bayar lah. Kalau dia cakap gitu, tapi dia tidak tiup bagi badan. Sebab apa? Sebab tadi pakai izin tuan punya tadi. Bila dia mati tuan-tuan, tu izin dia tak boleh pakai. Saya berikan apa? Tuan-tuan, saya pernah pergi satu tempat tuan-tuan. Ustaz, tunggu sekejap Ustaz, kami nak pergi hakikat dekat. Ada dekat arwah ni, plastik pun tak buka lagi. Dia sedap. Kan? Banyak dia dapat pergi ubi dapat. Betul tak? Jadi dia kata nak Ustaz ambil sekolah motor Ustaz. Saya kata Pak Haji dah minta izin belum?
Kalau saya kan, nampak tak? Anak ngaji dia berapa orang? Ada 5 orang. Dia dah bagi izin belum? Kalau Ustaz, kau nak curi pun Ustaz, tak dulu bagi waktu. Kau anak apa Ustaz? Semayang nampak? Ada nampak? Tak boleh ngaji. Masih hidup haji punya. Masa meninggal, anak-anak punya. Banyak orang dia kata niat menghalalkan cara. Dalam Islam, niat dengan cara mesti sama. Kalau kita jadilah macam Robin Hood. Tahu tak Robin Hood kan? Tahu Robin Hood? Cerita lama-lama dulu Robin Hood ni kerja dia. Dia orang baik kan? Dia menolong membantu orang susah. Betul tak? Niat dia baik, dia nak bantu orang susah, orang kampung dia. Tapi cara dia macam mana? Nampak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab itu haram. Kalau dia nak bayar cukai atau dia nak bayar zakat, tu hak dia. Tapi kalau kita merampas orang, kita dapat menzalimi dia. Betul tak? Itu orang-orang non-Muslim yang cuba terapkan asal niat baik. Tak boleh, betul tak? Jadi kita kena hati-hati. Dia ambil jadi bapak dia mau pergi derma. Ustaz, saya nak derma. Ini satu sebab bentuk lain. Sebab ramai ada orang ni. Dia jumpa saya pasal ceramah ni. Lepas ceramah tu dia jumpa saya. Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Ustaz, baik. Begini Ustaz, saya ni menantu. Yang mati tu mak saya, mak menantu saya. Baik. Saya ni ada nyaman dengan dia. Masa PKP dulu, saya perniagaan saya jatuh, tutup. Jadi selepas itu saya nak buka perniagaan, saya berjalan dalam 30-40 ribu. Okey dah? Itu alhamdulillah Ustaz. Jadi saya nak bayar balik dah. Tapi masalah mak mentu saya dah mati. Macam mana Ustaz? Biar ni macam mana? Saya 30-40 ribu tu saya nak hadiah jalan masjid, semua kan? Boleh tak? Niat. Boleh tak? Niat boleh. Cara dia tak boleh. Betul tak? Niat boleh tak? Saya nak suruh kau pilih ni. Niat tu. Tapi ini duit yang hutang tadi je. Duit hutang dia tuan. Betul. Masa yang hidup mak dia tadi, dia berhutang dengan mak mentua dia. Betul tak? Tapi bila mati dia jadi pusaka kepada mak mentua dia. Jadi anak-anak mak mentua dia punya. Ibu dia punya. Betul tak? Jadi kalau haji nak terima, haji kena minta izin daripada ibu. Masalah Ustaz, saya dengan ibu ni gaduh. Tahu tak kenapa gaduh? Sebab mak dia orang ni minta duit pinjam, mak tak kasi. Tapi bila menantu minta, lepas jaki dah, dengki dah. Tu saya lah tuan-tuan. Kamu ni nama makmu ni, kami minta tak dapat. Nampak tuan-tuan, itu nak jiwa. Tapi dia cerita dia pasal mak ni tak nak bagi anak-anak ni pasal apa? Pasal anak ni kalau bagi pinjam tak pulang balik. Menantu ni dia pulang balik, tak dia bagi. Itu cerita dia lah. Allah. Tapi nak ceritanya begitu tadi. Jadi Ustaz saya tak boleh derma. Tak boleh derma. Itu bukan hak mak, itu hak waris-waris. Kena jumpa lah kan Ustaz? Kena jumpa. Kadang-kadang senang saja. WhatsApp, nombor telefon, scan. Scan aja lah, betul tak? Itu masalah. Itulah cerita tuan-tuan hutang. Kadang-kadang hutang dia kata, aku bukan hutang dengan kamu, aku hutang dengan Allah. Dia pun ada dekat sebab. Jadi tak perlulah aku nak bayar ke kamu. Aku tak ambil pun duit kamu sesuai. Aku ambil duit aku. Betul tak? Kalau logik akan. Itu cerita. Ya. Jadi suruh kita tengok sesuatu macam ini. Jadi sekarang tidak dulu tuan-tuan. Dia nak masuk sumpah dah. Saya tak tahu saya boleh tuan ni sebab saya ada urusan hari. Jadi wallahualam, saya tak tahu kalau kita tidak boleh menjadi, saya mohon maaf jika terkasar bahasa bersilap kata terguris hati tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi moga-moga kita dipertemukanlah di lain
kesempatan mungkin dalam majlis mungkin di tempat-tempat lain Allah Ta'ala yang baik daripada Allah, yang lemah daripada penyampaian saya sendiri. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang berikanlah kesejahteraan dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami daripada persengketaan dan perselisihan faham. Jauhilah kami daripada fitnah dan hujan wabak serta penyakit dan menular dan segala macam bala bencana. Kami mohon padamu, wahai Allah, anugerahkanlah keberkatan pada setiap apa yang kami pelajari. Engkau ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui. Engkau berikanlah kefahaman dan manfaat pada apa yang baru sebentar tadi kami belajar, wahai Allah. Kurniakanlah zuriat keturunan kami tergolong di dalam orang-orang yang menjaga solatnya. Satukan hati di antara kami dan jauhilah sifat dengki di kalangan kami. Wahai Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat ujub, riya, sombong dan takabur. Tak kala kami menumpang di bumi ini. Berlangitkan kekuasaan-Mu, bernafas dengan izin-Mu, serta berrezeki dengan limpah dan kurnia-Mu. Sesungguhnya tiada daya dan kuasa melainkan dari-Mu jua. Allahumma ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Engkau redha pada kami dan kami redha padamu. Makbulkanlah segala hajat-hajat dan doa-doa kami pada bila-bila masa kami bermohon dan bermunajat padamu. Kau terimalah kesemua amal ibadat kami. Allahumma ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami adalah manusia yang paling Kau redha, manusia yang paling Kau sayangi, manusia yang paling Kau ampuni, dan manusia yang paling Kau rahmati. Allahumma ya Allah, kami meminta dengan sebaik-baik permintaan dan permohonan. Beratkanlah timbangan amal baik kami, kukuhkanlah iman kami, tinggikanlah darjat kami. Kau terimalah kesemua solat-solat kami, puasa-puasa kami, sedekah-sedekah kami, bacaan Al-Quran kami, haji dan umrah kami. Ampunkanlah, wahai Allah, kesemua kesalahan-kesalahan ibu dan ayah kami, ahli anggota keluarga kami, kesalahan-kesalahan kami, sama ada sengaja atau tidak kami sengajakan. Dan kami memohon serta merayu kepada-Mu, wahai Allah, Kau berikanlah syurga-Mu yang paling tinggi buat kami. Allahumma ya Allah, bantulah Islam dan kaum muslimin di Palestin. Bantulah saudara-saudara kami kaum muslimin dan mujahidin yang tertindas di Palestin. Berilah kemuliaan Masjid Al-Aqsa, berikanlah kemenangan Masjid Al-Aqsa kepada kaum muslimin, dan kurniakanlah kepada kami, wahai Allah, agar kami dapat salat di sana suatu hari nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.